Betul lah dia jadi panas. tak payah kena air. Macam mana dia buat? Benda ni macam tungku tau. Dia sesuai untuk perempuan yang bengkak susu, period pain, bau lepas bersalin. Tapi ni modernnya. Cara nak pakai dia, aku tengok dia orang tekan benda ni. Nah sayang oi, tungku moden. Dia kepak je yang shilling tu. Lepas tu dia jadi macam mana dah dia kepak. Oh dia dah start panas dah. Oh betul lah. Oh rasa panas. Lepas tu dia jadi keras. Panas. Cuba pegang. Panas kan? Rasa panas kan? Ni boleh tuam. Tak payah dah nak pakai yang elektrik punya. Nak panas-panas pakai tungku, pakai ni. Dulu tak ada benda ni. Sekarang baru jumpa. Anak dah 3 baru jumpa benda ni. Anak 3 baru keluar benda macam ni. Baru keluar. Anak dah 3 dah. Aduh hai. Untung lah zaman sekarang ya. Bagi saya orang yang selalu suka bertungku. Untuk yang ni jadi. Suhu dia memang sesuai sangat dah. Ngam-ngam cun-cun. Pandai dia direka Genius Ringkas gila. Senang gila. Just kepak duit shilling tu terus panas. Kurang daripada 1 minit. So korang yang mana yang sebelum ni susah sangat nak kena charge rosak, mudah rosak, korang pilih Raib. Senang. Bila korang nak guna tekan duit shilling dah terus guna saja. Ni orang yang period pain, selalu period pain, dia faham aurat seksi sangat. Okey, rasa macam mana yang? Best banget. Cara-cara nak pakai dia kat sini, korang boleh baca je, sangat senang. Dan kalau kau hilang kotak ni tak ada masalah. Kat belakang ni pun ada juga dia punya cara-cara nak pakai je guys. Sangat-sangat senang. Ini dah viral dekat TikTok, korang boleh tekan je dekat beg kuning kat bawah. Papa, thank you. Best sangat. Lega dah sakit perut saya.